Kepada pemimpin-pemimpin tertinggi dari parti-parti politik Melayu, saya ingin menyatakan bahawa kedudukan PMX ini amat tergugat menyebabkan beliau terdesak untuk mengekalkan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri dengan apa cara sekalipun. Saya tidak heran sama sekali bila ada percubaan untuk menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan adanya kerjasama parti-parti politik Melayu, UMNO Bersatu dan PAS. Saya amat bersetuju dengan apa-apa yang masalah kerana di kalangan rakyat majoriti Melayu dia satu kerusi parlimen, itu pun kerusi yang mempunyai pengundi campuran dan bukannya majoriti. Ditambah pula, dia sebenarnya menang pilihan raya dengan sokongan undi kaum Cina dan India. Ditambah daripada 13.75% sahaja. Inilah sebabnya ramai yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Anwar dan melihat beliau sebagai boneka dan kini inginkan suatu kerajaan Melayu Islam. Sekiranya parti-parti Melayu tulen yang telah lama memperjuangkan hak Melayu dan Islam tidak berhati-hati dalam pilihan raya akan datang, Anwar akan mencuri undi kaum majoriti Melayu daripada UMNO Bersatu dan PAS. Sebagai Perdana Menteri, beliau mempunyai akses besar kepada semua aparatus dan jabatan kerajaan. Jadi bagi mengalahkan rasa tidak puas hati di kalangan kaum majoriti Melayu, beliau nampak dengan jelas melaga-lagakan masyarakat berbilang kaum untuk membuktikan bahawa beliau adalah jagoh sebenar kaum Melayu dan Islam. Taktik ini harus dikaji oleh pemimpin-pemimpin parti Melayu dengan teliti. Jangan termakan dengan helah dan penipuan Anwar Ibrahim yang kononnya berjuang untuk hak dan masyarakat Melayu Islam, sedangkan negara ini tidak miskin dengan pemimpin Melayu tulen yang memperjuangkan hak masyarakat Melayu Islam di samping menjaga kepentingan dan hak masyarakat bukan Islam. Anwar menimbulkan pelbagai masalah yang menimbulkan ketegangan kaum dan agama. Lihatlah di media sosial bagaimana perbalahan kaum amat tegang dalam masa 2 bulan ini. Mengapa isu-isu ini timbul sekarang? Apa yang berlaku dalam masa 2 bulan ini? 5 ahli parlimen secara berani telah memfailkan saman terhadap Perdana Menteri kerana perjanjian Trump yang menjual maruah dan kedaulatan negara kepada ejen Zionis terbesar di dunia, Donald Trump, pada 19 hari bulan Januari yang lalu. Kes keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri pula didengar di Mahkamah Tinggi pada 2 hari bulan Mac dan permohonan beliau untuk membatalkan saman saya tersebut akan diberikan pada 18 hari bulan ini. Kes Yusof Router pula, beliau tarik balik permohonan untuk kekebalan dan bakal didengar dalam masa terdekat. Kes Azam Baki yang menggugat jawatan beliau menjadi perdebatan hangat. Jadi bagi mengalihkan perhatian rakyat, Anwar melagakan masyarakat berbilang kaum dengan sengaja agar tumpuan rakyat berada pada isu 3R. Ucapan-ucapan retorik beliau telah mewujudkan ketegangan di antara masyarakat berbilang kaum. Apabila isu Azam Baki diungkitkan dengan bukti yang kukuh, jagoh yang melaungkan negara ini ada hukum dan mesti ikut hukum melindungi pihak tersebut. Bukankah beliau mengkhianati sumpah jawatan apabila menjual kedaulatan negara dengan tidak dapatkan perkenaan Duli Yang Maha Mulia Agong, Raja-Raja Melayu dan kelulusan Parlimen bila tanda tangan perjanjian Trump? Bukankah beliau menipu Agong terdahulu apabila menawarkan diri beliau sebagai layak untuk dilantik sebagai Perdana Menteri? Marilah kita bersatu dan jangan terpedaya dengan helah dan lencongan politik atau political diversion yang merupakan helah Anwar yang terbesar. Oh ya, terkini kononnya ada individu yang bersubahat untuk jatuhkan kerajaannya dengan kerjasama Zionis Israel. Bukankah Anwar yang tanda tangan perjanjian yang menjual kedaulatan negara kepada proksi Zionis yang paling terkenal di dunia, iaitu Donald Trump? So, kepada parti-parti Melayu Islam, janganlah kita jatuh menjadi mangsa kepada penipuan Anwar.